Kalau barang kemas 999 bengkok ataupun kemek, adakah nilai jual balik akan berubah? Jawapannya adalah tidak. Ramai risau bila barang kemas bengkok lah, kemek lah, takut nilai jatuh lah. Tapi sebenarnya konsep nilai emas bukanlah ikut rupa fizikal. Di Public Gold termasuk di cawangan penjual, emas dinilai berdasarkan ketulinan, bukan keadaan fizikal. Walaupun item 999 anda calar, bentuk tak sempurna dan dah hilang finishing, nilai buyback tetap mengikut harga semasa, bukan rupa. Sebab itu ramai yang pilih Public Gold. Proses jual balik lebih tenang, lebih transparan dan tak ada potongan tambahan hanya kerana bentuk berubah. Yang penting emas itu tulen dan beratnya tepat. Kalau anda ada barang kemas 999 atau 916 yang sudah bengkok atau rosak dan nak jual dengan harga tinggi, boleh terus jual di Public Gold untuk saya bantu anda. Nak saya bantu, boleh refer di pin video saya ataupun terus kontak saya untuk urusan jual balik barang kemas 999.